Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pada petang ini kita dapat bersama-sama untuk membincangkan perkara yang berkaitan dengan Qiyamul Lail. Menghidupkan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Apa yang dimaksudkan menghidup Qiyamul Lail atau membangunkan Qiyamul Lail, mengaktifkan Qiyamul Lail? Dalam konteks yang dipahami oleh masyarakat, apabila Qiyamul Lail itu, maka di waktu sebelah waktu tengah malam sehingga pagi. Tetapi dalam konteks Islam, dalam suasana menghidupkan Ramadan ini, dia sebenarnya bermula daripada awal lagi. Dan kalau kita lihat dalam konteks Ramadan ini yang disebut oleh Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, yang dirujuk kepada waktu malam dengan atas asas keimanan dan penuh perkiraan, maka diampuni salah silapnya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang jelas dengan amalan di bulan Ramadan yang sebenarnya bermula dengan iftar itu sendiri, sehinggalah waktu subuh, itu merupakan waktu malam dan bermulanya episod dalam kehidupan seseorang di hari yang disebut hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Dia tidak bermula pada tengah malam. Dari segi logiknya, bermula di tengah malam itu sudah tidak logik lagi. Malam dibelah dua. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nak menghidupkan Qiyamul Lail ini? Apa yang membezakan bulan Ramadan dengan yang lain ialah sembahyang tarawih secara berjamaah. Dan sudah tentu ia bermula dengan salat maghrib secara berjamaah itu sendiri. Yang menjadi amalan kebanyakan orang, maghrib dia tidak berjamaah. Dia pergi ke surau waktu isyak, sembahyang isyak bersama, dan kemudian bertarawih dan solat witir. Apa yang jelas, mereka menumpukan kepada perkara-perkara yang sunat, betul. Ianya suatu yang membezakan di antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Tarawih tidak ada di bulan biasa, cuma witir memang tetap ada. Cuma witir dilakukan di bulan Ramadan selepas salat tarawih. Jadi dalam hal ini kita harus menyedari bahawa soal sembahyang tarawih dan witir bersama imam ini adalah sebahagian daripada pakej Qiyamul Lail ataupun menghidupkan Qiyamul Lail itu sendiri. Bukan bermakna dirujuk kepada amalan selepas itu, solat tahajud yang di tengah malam ataupun menghala ke pagi. Jadi sekarang ini kita harus membuat satu reformasi dalam kepahaman dan amalan kita, supaya kepahaman kita tidak lagi berada di tahap yang tidak menepati kehendak syarak itu sendiri. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan bagaimana yang saya nak bawa, sebab perbicaraan kita adalah lebih kepada 10 malam terakhir, bersempena dengan 10 malam terakhir. Jadi dalam hal ini, untuk kita berada di 10 malam terakhir, sebenarnya
dia tidak lari daripada amalan yang kita lakukan bermula daripada mula masuk Ramadan itu sendiri. Apa yang berlaku dalam konteks masyarakat di 10 pertama biasanya penuh, 10 kedua makin kurang, dan 10 terakhir itu semakinlah bertambah kurangnya. Sama ada mereka pergi ke masjid-masjid lain ataupun sebagainya, wallahu a'lam. Tetapi yang nak kita fahami soal Qiyamul Lail ini dengan amalan di waktu malam ialah dengan sembahyang bersama imam. Ada orang sembahyang tarawih, tetapi selepas tarawih dia balik dengan perkiraan dia kata nak buat kat rumah. Hadis Nabi SAW, barang siapa maqama ma'al imam hatta yang sarifu kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sembahyang bersama imam sehingga imam berakhir, maknanya dengan witir sekali, maka dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa dia telah menghidupkan Qiyamul Lail seluruhnya. Ini yang harus kita lihat supaya jangan kita ikut imam sekerat dan lepas tu kita ikut sendiri. Perkara yang kedua yang harus kita fahami, bagaimana tradisi amalan itu tarawih bersama imam, yang seharusnya kalau setengah surau masjid dia menyediakan iftar, berbuka dan salat maghrib bersama imam. Yang keduanya sembahyang isyak bersama imam, diikuti dengan tarawih dan witir. Tetapi kalaupun kita tak nak bersama di majlis iftar di surau yang diuruskan oleh surau dan masjid, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk selepas kita iftar di rumah terus ke masjid surau untuk kita berjamaah solat maghrib. Ini yang sepatutnya dalam konteks solat berjamaah yang memberikan ruang 27 kali ganda daripada sembahyang sahur. Yang kedua ialah persoalan malam itu berakhir dengan subuh. Tetapi berapa ramai orang yang sembahyang salat isyak, tarawih dan witir bersama imam, mereka kembali semula ke surau masjid untuk sembahyang subuh. Dalam konteks sembahyang subuh itu sendiri sunat, sebelum subuh itu pun sudah banyak pahala disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kita melihat ada orang pergi naik ke surau masjid, dia duduk, tak ada nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dan lepas tu salat sunat subuh. Itu bergantung kepada masa lah. Kalau masa tak mencukupi, terus saja solat sunat subuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pergerakan kita dalam bulan Ramadan yang dilatih sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mampu untuk menjana kekuatan amalan kita di bulan-bulan biasa. Persoalan yang harus kita lihat juga dalam konteks Qiyamul Lail ini ialah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kita soal fa'fu anni, lebih baik kita mohon, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, tentunya Maha Pengampun, maka ampunlah dosa-dosa kami seluruhnya.
Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, maka kita seharusnya memperbanyakkan dalam qiyamul lail kita untuk memohon keampunan terhadap salah silap kita yang lebih awal, yang kita pun tak tahu sebenarnya bilangan yang sebenar. Jadi dalam hal ini berakhir dengan 10 malam terakhir, maka harus kita berikan perhatian dengan gandaan amalan itu berterusan dengan sedikit tambahan. Tidak mungkin untuk kita berada dalam suasana yang kata 12 jam daripada malam itu sampai pagi berjaga. Kita perlu tidur juga, tetapi dengan sedikit sebanyak tambahan termasuk iktikaf di masjid itu sendiri memberi ruang tambahan kepada kita untuk memperolehi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 malam terakhir termasuk Lailatul Qadar itu. Oleh hal yang demikian, saya menyeru, mengajak hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hal 10 malam terakhir ini ramai yang mula tertumpu kepada penyediaan kuih-kuih raya, penyediaan pakaian-pakaian, minta maaf kepada tailors ataupun tukang-tukang jahit. Masa inilah mereka nak menumpukan perhatian. Kenapa tidak kita buka tender ataupun tempahan itu lebih awal supaya kita boleh menyiapkannya lebih awal. Tetapi apa yang berlaku itulah tumpuan yang ada dalam konteks masyarakat kita. Kita kena buat paradigm shift, anjakan paradigma. Moga-moga kita memperoleh yang terbaik daripada Allah SWT. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan juang mulia, mendukung misi khairah ummah. Di sini kita semaikan bersama, memartabat karomah insaniyah. Citra madani kita sebarkan dengan hormat dan penuh ihsan. Berpadulah dan luruskan iltizam demi sebuah nilai kesejahteraan. Ayo kita wahai pejuang sekalian, susun langkah menuju kejayaan. Bangkitlah jiwa teguh semangat, demi dakwah luruskan keazaman. Nada demi Islam, seia sekala teruslah berjuang. Dakwah disebar negara gemilang, Islam dijulang umat cemerlang. Sebarkan dengan hormat dan penuh ihsan. Berpadulah dan luruskan iltizam demi sebuah nilai kesejahteraan. Ayo kita wahai pejuang sekalian, susun langkah menuju kejayaan. Bangkitlah jiwa teguh semangat, demi dakwah luruskan keazaman. Nada demi Islam, seia sekata teruslah berjuang. Dakwah disebar negara gemilang, Islam dijulang umat cemerlang.